Yang Civic baru, spek normal dengan RS spek, dia beza 20,000. Bezanya ada apa? Spotlight saja ke? Kau orang tahu ke? Kalau tak tahu, jom ikut awang pergi tengok. Paling besar punya berbeza inilah dia. RS Icon. Ini boleh beli dekat Shopee juga. Oh, ini racing sport masuk dia. Dari luar tengok beza dia tak banyak lah. Dia punya lampu dalam macam ada hitam color dengan dia ada spotlight. Dengan yang penting punya ini sport rim dia lah. Sport rim dia 18 inci. Latang dengan ini tayar gemuk Michelin yang PS4 punya tayar. Ini tayar saja. Satu tayar sudah 1,000. Sport rim ini boleh jual berapa ribu. Betul ke? Dari luar dia, ini yang beza dia lah. Yang spoiler dia warna hitam. Handle dia warna hitam. Side mirror dia, ini pun warna hitam. Tetapi, ini warna hitam, dia full spec ke? Sebab kalau yang dulu, masa awang jual Saga, ini warna hitam yang low spec baru pakai. Dalam paling besar punya berbeza dia ada electric seat. Dengan yang ini semi paket racing seat, dia ada merah-merah design dengan tengah pakai Alcantara punya fabric. Yang penting apa tahu? Yang penting ex-owner percuma you. Dudu map lagi yo. Ini map saja sudah berapa? Kau orang komen lah. Ini tahun 2022 full service record 30,000 mileage saja ada. Yang perbezanya dalam dia RS yang inilah kawan-kawan. Ini dia pakai hitam punya bumbung. Inilah dia bezaan 20,000. Kau orang komen sikit. Berbaloi ke tak berbaloi? Follow awang dapatkan info dan knowledge creator.